There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Okay. So, pada hari ini kelas kita nak sambung semula subjek kuadratik. So, siapa yang kat dalam ni yang tak boleh lagi faham daripada minggu lepas saya ajar kuadratik, angkat tangan. Saya, cikgu. Saya tak faham lah cikgu kuadratik ni. Menyusahkan tol. Disebabkan Aiman tak dapat lagi nak faham subjek kuadratik, so saya akan adakan kelas tambahan untuk Aiman seorang. Cikgu, kenapa pula cikgu? Okey. Cikgu, kan AI dah boleh jawab dah semua soalan matematik ni. Buat apa kita nak kena belajar lagi cikgu? Buat sakit kepala je. Bagus soalan kamu tu, Aiman. Memang betul AI boleh jawab semua soalan matematik kamu. Tapi AI tak boleh ajar kamu apa itu sabar, usaha dan integriti. Itu semua kerja cikgu. Dalam falsafah pendidikan guru pun, kita percaya yang guru itu adalah individu yang bertanggungjawab dan berilmu dan berakhlak untuk membina bangsa dan negara. Oh. Tapi cikgu, rumus matematik ni macam cinta tiga segi lah. Makin nak faham, makin rumit. Betul. Saya pun rasa macam tu lah. Betul tu Sarah. Tapi cinta memang mengecewakan. Tapi kuadratik takkan pernah mengecewakan. Selagi kamu ikut apa yang telah ditetapkan, pusing macam mana pun, rumus tetap setia dengan jawapan dia. Macam lah cikgu ni. Betul juga cikgu Aduh, dah pulang, jomlah fokus. Okey. Okey, kalau awak semua nak tahu, matematik bukan hanya sekadar nombor tau. Ia melatih cara kita untuk berfikir nilai seperti ketepatan, logik dan usaha berterusan. Inilah yang membentuk anda dan mendisiplinkan diri pelajar. Macam tu rupanya. Sebentar tadi kita dapat menyaksikan Cikgu Zulaikha ialah contoh guru falsafah essentialism. Fokus pada asas, tegas dalam nilai dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan. Beliau membantu membentuk insan yang seimbang dan harmoni. Selaras dengan falsafah pendidikan guru FPG, iaitu guru sebagai ejen perubahan yang menekankan nilai kesungguhan, tanggungjawab dan kesabaran. Selaras dengan kod etika perguruan yang menuntut guru menunjukkan teladan yang baik. Cikgu. Sekarang main kata kita patut ikut minat pelajar. Tapi ramai je pelajar tak suka matematik pun. Tapi kenapa cikgu tetap ajar kami ikut silibus? Betul tu Sarah. Minat memang penting. Tapi kalau awak pun tak ada asas yang cukup, macam mana awak nak capai awak punya potensi semaksimum mungkin? Sistem pendidikan kita perlukan kestabilan. Essentialism, dia dah membolehkan semua pelajar untuk mencapai potensi dengan kebolehan mereka semaksimum mungkin. Yang diperlihatkan oleh Cikgu Zulaikha kepada pelajar adalah keadilan terhadap pelajar, menghormati potensi pelajar dan juga memastikan pelajar mendapat ilmu yang bermanfaat walaupun sukar. Ini pun Cikgu Zulaikha. Assalamualaikum cikgu. Salam. Ya, Cikgu Aina. Ada apa tu? Cik saya Cikgu, dah lama saya cari cikgu sebenarnya. Cepatlah duduk. Cikgu, kebetulan sebenarnya saya nak tanya cikgu satu soalan ni.
Cikgu, saya nak tanya macam mana cikgu tak menggunakan slide ataupun TikTok dalam kelas untuk mengajar murid-murid semua? Oh, saya ingatkan ada hal penting apa dah tadi. Macam ni cikgu, saya rasa dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar ni, saya percaya murid-murid akan ikut guru yang yakin dan ikhlas dalam mengajar. Bukan yang paling trending ke dekat social media semua tu. Kalau ikutkan dalam kita punya falsafah pendidikan guru pun, kita memang digalakkan untuk menjadi cikgu yang membimbing mereka melalui contoh, dan saya juga suka menggunakan falsafah essentialism lah untuk dijadikan sebagai contoh. Oh, macam tu ke cikgu? Maksudnya saya pun kena mengajarkan murid-murid saya mengenai essentialism lah ya. Itulah, saya kenalah buat preparation sebelum saya mengajar kelas saya kan cikgu? Bagus Aina. Pengetua. Boleh masuk? Boleh masuklah pengetua. Okay. Guru bukan sekadar mengajar, tapi kita kena mendidik kita punya student untuk masa hadapan negara kita yang tercinta. Okay, garang tu bukan marah, tapi sebenarnya garang tu tanda kita sayang kepada murid-murid kita. And ingat, kita punya garang tu kena bersebab lah. Guru yang berintegriti akan tegas, bukan keras. Okay, so bagi saya lah, pendapat saya, ilmu tanpa nilai tu umpama kapal tanpa kompas lah. Jadi kita sebagai guru adalah macam penunjuk arah lah kepada murid-murid ini dalam sepanjang proses pembelajaran mereka. Dan saya rasa kita sebagai tenaga pengajar bukan sekadar mendidik untuk meluluskan exam mereka sahaja, tapi kita mendidik juga mereka mengenai ilmu-ilmu asas tentang kehidupan untuk persediaan sebelum mereka meninggalkan sekolah lah. Macam tu. Terima kasihlah pada Cikgu Zulaikha dan pengetua. Ini pun sedikit berkongsi pada saya yang cikgu baru ni kan. Okey cikgu, saya minta diri dululah. Okey, terima kasih semua. Okay, terima kasih. Falsafah pendidikan guru mengangkat guru sebagai individu profesional yang mengamalkan nilai keilmuan, kepimpinan dan kasih sayang. Bila digabungkan dengan pendekatan falsafah pendidikan kebangsaan serta diamalkan melalui nilai dan etika perguruan, kita akan lahirkan guru yang berintegriti dan murid yang seimbang. Sarah. Sarah. Aku rasa kan apa yang Cikgu Zulaikha cakap hari tu betul tu. Aku ni bukannya suka matematik sangat, tapi latih yang dia kasih tu kan mampu nak ajar aku erti, sabar, fokus dan jangan mampu kalah. Aku suka cara cikgu tu ajar. Tak payah pun sibuk-sibuk nak pakai PowerPoint, tapi aku senang je nak faham. Dia dah garang, tapi jelas dia sayang. Macam yang kita dulu boleh rotan, di hati dia penuh doa. Betul. Dia tak trending kat TikTok tau, tapi dia trending kat hati aku. Tapi betul, dia bukan sekadar ada nombor, dia ada kita banyak nilai. Contohnya macam tanggungjawab, masa dan jangan putus asa untuk usaha. Betul, aku setuju tu. Ya. Guru bukan sekadar penyampai, tapi ia merupakan pembentuk nilai dan sasiah pelajar. Seiring dengan kod etika perguruan yang menekankan prinsip kejujuran, keadilan dan menjaga profesion perguruan. Guru yang mendidik dengan hati bukan sekadar menyampaikan fakta, tapi ia boleh membentuk jiwa dalam masa yang jangka yang panjang. Cikgu bukan hanya sekadar guru matematik, tapi dia adalah guru kehidupan. Ya, dia ajar kami sabar, hormat dan percaya pada usaha. Jadi guru bukan untuk gaji, tetapi kita memberi nilai dan etika kepada semua orang. Okey, cikgu tak sempurna, tapi saya percaya ilmu itu adalah amanah, murid itu adalah harapan. Dalam setiap pengajaran ada nilainya, dalam setiap teguran ada kasihnya. Guru yang berfalsafah adalah guru yang berjiwa, dan guru yang berjiwa tu sentiasa dihormati oleh murid-murid dan masyarakat. Guru berilmu, beretika, berintegriti, membentuk masa depan negara.